Alamak, lupa pula nak loop tayar. Loop tayar pula. Loop chain. Yap. Minyak rantai. Aduh, dah nak habis pula. Aku pakai ni. Epon Extreme Change Loop. Ya, kita loop dulu. Hup. Ya. Alright, korang guna. Yap, korang loop macam mana? Aku songket. Aku loop macam ni betul ke dia aku? Aku tak tahu lah. Aku malas nak pusing-pusing tayar. Alright. Okay. Alamak. Macam mana nak turun? Okay. Satu. Turun. Nah, ini pun dah nak habis dah ni. Aku tak tahu itu cara yang betul ke tak ke untuk aku loop lah. Tapi lepas dah 2 tahun aku pakai motor, memang itulah minyak rantai aku pakai. Memang pada aku memang itu padu lah. Dulu pun aku beli sebab ada satu owner Duke 79 tu yang kat Melaka tu, kalau korang kenal Didi kan. Dia lah yang pakai. Aku tengok dia orangnya memang teliti jaga motor. Dia memang apa barang yang dia pakai tu memang padu lah. So aku beli memang terbukti lah. Memang minyak dia tak pernah nak. Minyak dia tak ada spread lah. Tak ada jenis. Kan bila minyak dah cair dah panas, dia akan mericik-ricik semua dekat rantai. Dekat rantai, dekat rim kan. Yang ni memang tak ada. Alright, tengok. Ada ni. Nak mana dia? Tak ada percik-percik pun. Tapi sebab motor aku tak cuci, memang nampak kotor lah. Padu tak? iPhone aku pakai iPhone Extreme Change Loop. Extreme ke tadi? Extreme ke nama dia? Aku lupa dah. So, kalau korang nak beli yang macam aku, nanti aku bagi link. Kalau korang nak suggest brand lain yang lagi padu pun, boleh komen. Mantap.